menyerap darah dan menutup luka. Kapas untuk membersihkan luka. Pembalut untuk membalut luka. Antibakterial untuk membasmi kuman. Pita pelekat untuk melekatkan pembalut atau kasa. Plaster untuk menutup luka kecil. Putih untuk memotong pembalut atau kasa steril. Antiseptik untuk membersihkan luka daripada jangkitan. Saya akan lipat luka di dahi. Pertama, kita akan ambil kain dan lipat dengan dua hujung jari. Kemudian letak atas kepala supaya menutup dahi. Minta untuk pesakit tekan dengan menggunakan dua hujung jari dan tanya pesakit okey atau tidak. Okey. Kita bawa ke hadapan. Tarik dengan kuat supaya tidak cabut semasa ikatan. Kita ikat dengan ikatan buku sila. Kita perlu ikat dengan kuat supaya tidak longgar. Kemudian kita perlu kemaskan. Siap. Cara untuk membalut tangan mangsa yang patah pula. Mula-mula buka kain anduk dan masukkan di bawah ketiak mangsa. Kain anduk di belah kiri ini naik ke atas bahu kiri mangsa. Dan kain anduk di belah kanan ini pula naik ke bahu kanan mangsa. Kemudian kita kemaskan di bahagian belakang dan ikat. Apabila sudah ikat, tanya mangsa selesai atau tidak. Kemudian kita kemaskan di bahagian tangan mangsa. Kaedah DRABC. D. Danger. Danger, kita perlu memeriksa keadaan mangsa jika ia baik atau tidak. R. Respon. Respon, kita perlu menepuk bahu mangsa sebanyak 2 atau 3 kali untuk mendapatkan respon daripada mereka. A. Airway. Airway, kita perlu membuka mulut mangsa supaya tiada apa-apa benda asing di dalam mulut mereka. B. Breathing. Breathing, kita perlu mencari tengah tulang rusuk mangsa dan menekannya sebanyak 30 kali. Circulation. C. Kita balikkan tubuh badan mangsa supaya saluran pernafasan mereka berjalan dengan lancar. Kemudian tunggu ambulans datang. Bye-bye.